Keluang man, keluang man, keluang man. Haha, aku baru je lepas tengok and welcome back to my channel. Hari ni kita nak borak-borak pasal movie Keluang Man yang baru je keluar kan. Aku nak tahu cakap macam mana. Kita straight to the point lah. Aku rasa cerita ni 5.5/10. Aku rasa ni untuk aku. Aku terus terang aku beritahu, aku bukanlah fans Keluang Man dari kecil. Walaupun Keluang Man tu aku tengok masa kecil ada lah. Sebab yelah, kita membesar dengan cerita Keluang Man and superhero Malaysia yang paling memorable di kalangan 90-an, 80-an is Keluang Man lah. Tapi aku lebih attached kepada Dragon Ball, Digimon, Naruto, semua tu. So aku nak kata I'm not a big fan and aku tengok pun tak ada apa-apa harapan. Aku dengar cerita dia punya origin cerita Keluang Man tu dia ada diubah suai sikit-sikit untuk filem ni kan. So aku tak kisah pun semua. Aku memang tak kisah. Sebab aku bukanlah fanatik Keluang Man, ada elemen nostalgia apa ke tak. Aku tak rasa apa-apa pun. Once diorang announce trailer ni, once diorang announce movie ni hari tu, and then masa keluarkan trailer, aku tak rasa apa-apa pun. And aku rasa trailer dia agak meh. Trailer dia macam try hard, and aku rasa macam ada vibe-vibe macam Cicak Man. Aku rasa dia punya movie ni. So aku dalam otak aku macam, aduh, nak tengok ke tak nak, tengok ke tak nak. Tak apa, sebabkan Brotherhood, sebabkan filem Brotherhood, Sheriff apa semua, aku tengok macam okay lah, let give a try lah kan. Sebab filem Malaysia kan. Aku keluar aku rasa cringe guys. Aku rasa cringe gila. First kali aku rasa filem ni tak teruk. Dia tak teruk and dia bukanlah yang best. Dia tak teruk and dia bukanlah best. Dia macam dekat tengah-tengah. Dia better lah daripada Cicak Man kan. Dia better lah. Aku dah tahu lah. Tengok dia trailer movie ni apa semua ni macam nak buat macam Cicak Man ataupun parody punya movie. So dari situ pun kita tahu juga asal usul Keluang Man ni daripada orang kata apa, daripada kartun dulu pun dia memang lebih kepada Batman setaya kan. So adakah cerita ni berbaloi tengok? Pada aku korang akan dapat mixed feelings lah. Kalau korang betul-betul suka, korang akan betul-betul suka. Tapi kalau korang rasa betul-betul menyampah, korang akan rasa betul-betul menyampah macam aku ni. Tapi filem ni tak teruk. Dia memang penuh dengan kelakar. Dia punya kelakar tu memang kelakar. Yang ni tak tipu. Dia punya kelakar tu memang kelakar. And then lakonan pun semua okey. Dia punya color dari segi angle video macam tak ada apa, macam standard filem modern Malaysia yang pada aku okey. Tapi dia punya ending, ya Allah, aku tak suka dia punya ending. Dia macam tiba-tiba tu kau rasa macam best, bukan best, macam kelakar. Lepas tu ending tu ada macam part-part dialog yang macam pelik tapi lantak lah kan. Dia part yang kelakar tu kelakar lah kan. Tapi nak kata best tu action pun biasa je. Maybe sebab Bloods Brother keluar dulu. So dia macam, aku dah tengok Blood Brothers, so rasa action dia macam okay. And then Keluang Man, dia macam kurang sikit kan. Dia buatkan filem ni, cerita Keluang Man, bila aku tengok, dia buatkan aku rasa macam bapak try hard siap. Macam tu, macam try hard gila. Macam dia nak jadi macam Deadpool. Dia jadi macam Deadpool. Dia macam nak try hard. Ada macam jokes yang, dan jokes memang kelakar, tapi momen-momen dia macam agak cringe. And then dia ada cameo. Dia memang lebih kepada nak suka benda yang macam apa orang panggil, nostalgia. Dia macam nak cuba ambil elemen-elemen dulu yang macam umur-umur macam aku ni, bila tengok, oh ni waktu kecil kau akan menang. Dia konon-kononnya akan menang dekat elemen nostalgia. And memang pun aku rasa ada je orang suka. Tapi macam aku, maybe sebab aku dari dulu tak layan kartun Malaysia sangat yang zaman-zaman dulu. Macam aku cakap, Keluang Man aku tengok, tapi aku tengok macam tu je lah kan. Aku lebih kepada Digimon, Naruto, Dragon Ball, so Beyblade. So aku macam Keluang Man aku macam tak ada apa-apa kan. So bila aku datang ni memang aku kosong. Nak kata nostalgia tu memang tak dapat kat aku, sebab aku tak rasa macam, ya, tapi dia juga macam benda tu macam, oh benda ni reference benda ni kan. Dia macam macam aku cakap filem ni dia lebih kepada try hard lah. Dia try hard nak jadi something.
nak try hard untuk mengimbau nostalgia kita, tapi bila sampai kat aku dia macam tak sampai, and dia terlalu try hard. Tapi kelakar tu kelakar lah, action pun tak adalah tak best sangat kan, just okay lah. Just okay. Ending tu pun tapi yang lain tu tak ada apa lah. Dia just cerita biasa. Bila kau tengok, kau masuk cerita Melayu kan, contoh macam aku tengok masuk, okay gelak, okay. Tu bila keluar, okay habis. Macam tu lah. Macam tu dia cerita dia. So macam aku cakap tadi, aku bagi 5.5/10. And ada CGI dia yang buruk gila macam kata. Tak tahu nak cakap apa kan, tapi lantak lah kan. Aku pun nasib baik aku gunakan, aku tengok 2 orang, aku dengan wife aku gunakan TGV reward point, so satu tiket tu free lah kan. Sebab aku guna point kan, so tak ada apa pun. So that's it, review aku untuk cerita Keluang Man ni. Tak ada review pun, aku punya pendapat pasal cerita Keluang Man ni. So kalau korang dah tengok, cuba korang komen, korang setuju tak dengan aku punya review. Aku tak tahulah macam mana orang boleh cakap bagi 10/10, 5/5. Pada aku biasa je, nothing special, and dia agak try hard lah. Aduh. So itu je lah. So thank you guys for watching. Tunggu untuk next film pula. Kalau ada extra, kalau ada masa aku tengok lah. So jangan lupa subscribe kat channel ni, and komen korang punya pendapat or anything else. Thank you so much sebab tengok.